aku tahu aku tak kena scam. Tapi kalau dia mai, dia terapur macam nak terbang tu, aku tahu dah tu confirm scam. Hampa mesti dah cemih tengok video aku. Macam-macam adapter 20 watt, 30 watt, 35 watt, 100 watt. Hari ni aku tunjuk dekat hampa yang 200 watt. Okey, tapi harga asal 189, tapi sekarang RM45 saja. Tapi aku cerita sebab apa dia berbaloi, sebab dia ada 3 USB-A dan juga 3 USB Type-C. Tapi hampa kena ingat, yang ada kotak dekat bawah tu ada 2, USB-A 1 dan USB-C 1. Yang tu yang paling laju. Dekat situ dia boleh buat 25 watt ataupun 60 watt untuk USB Type-C, dan yang dekat atas tu cuma 2.4 amp saja. Tapi dia tetap fast charging. Maknanya kalau hampa charge dekat phone hampa, untuk yang atas ni dia akan mengambil masa 1 jam 50 minit. Tapi yang bawah ni 1 jam 20 minit, bergantung pada phone tu lah. Kalau phone tu boleh sampai 65 watt. Contoh kat sini dia kata ada Vivo fast charging, Walk Charge, Galaxy Super Charge, Mi Turbo Charge, Super VOOC, Super Shock. Yang mana ada tulis dekat situ semua boleh fast charging menggunakan adapter ni. So kalau harga RM45 bagi aku sebenarnya ni paling berbaloi. Sebab sebelum ni aku pernah beli yang 200 watt juga, tapi harga dia lebih murah, RM20. Tapi nak cerita, aku kena scam for the first time in my life. Yang tu aku beli, dia ringan. Sejak daripada tu, apa-apa adapter yang sampai kat tangan aku pegang, kalau dia berat, aku tahu aku tak kena scam. Tapi kalau dia mai, dia terapur macam nak terbang tu, aku tahu dah tu confirm scam. So yang ni aku berani kata, yang ni bukan scam. Hampa beli harga RM45, hampa dapat 200 watt adapter charger ni, dan dia datang sekali dengan kabel 65 watt ni. So kalau hampa nak beli, aku letak dekat beg kuning dekat bawah, charger laju.